Sedap lah. Wangi. Tu, tak kedekur tu. Makan pula dengan ni, ulam-ulam. Hai, Assalamualaikum. Cuba tengok Fina nak buka puasa kat mana. Dengan pandangan cantik ni, lepas tu lok-lok kampung. Kat mana? Tengok sampai habis. Oh, tengok. Dia cukup masam, masin, pedas. Lepas tu rasa bunga kantan yang sangat kuat. Oh, sedap. Tak pernah rasa. Ni bukan perapan biasa-biasa lah. Kat sini je ada. Dia memang rare. Ni ikan pari ni. Ya Allah, tu. Besarnya. Macam ni kan? Wajib ambil. Padu gila tempoyak dah. Sedap gila. Kalau ayah-ayah kita, mamak kita memang suka lah ni. Tu, tak kedekur tu. Besar gila udang dah. Petai tu rasa crunchy lagi ni. Memang fresh, petai fresh. Nampak? Sak gedabak. Kita dah minat macam. Kopi pun ada. Kat sini apa minta je ayak apa semua ada. Bukan ayak biasa-biasa je. Ayak jenis ni pun ada. Ni pulut hitam. Pulut pun banyak, nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Padu, lemak, masin, manis semua cukup. Ni sagu gula Melaka. Ni sagu. Ingatkan sagu sikit apa. Dia bagi. Lambuk gila. Berlambuk ampun, ya Allah. Berbaloi ambil. Selalu kan kita dapat ciput-ciput. Ni berlambuk gila. Hampa kalau nak makan dengan view yang cantik macam ni. View gunung. Time maghrib. Sunset. Makan sini. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Sambal belacan. Nampak sedap kan? Memang sedap abang. Memang sedap dapat sati. Lepas harga dia memang murah. Tak dapat harga kat lain. Dia pun start 27 bulan. So booking lah ni tau. Sebab memang cepat full. Menu lain dan harga lain Fina ada letak dekat caption. Nanti apa tengok, okay? Okay, so cepat-cepat WhatsApp mereka tau untuk booking. Okay, bye.